Hai geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni Jaka nak sharekan dengan korang macam mana kita nak dapatkan balik akaun Gmail ataupun YouTube channel kalau kena hack ataupun kena curi dengan hacker-hacker tu semua. Aku nak cerita ni adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri. Channel aku baru saja kena hack, YouTube kena hack, Gmail pun kena hack pada 3 hari bulan 2 2026 dan aku dapat balik semuanya pada 13 hari bulan 2 2026. So proses untuk dapatkan kita punya channel dan juga kita punya Gmail account dalam masa 10 hari. Jadi korang jangan risau, Gmail account, YouTube channel nak dapat balik pasti boleh, insyaAllah. Video ni aku buat pendek je, ringkas, tengok, faham dan dapatkan secara cepat. Jom. Okey, kalau korang punya masalah sama macam aku, nak login Gmail account tak boleh sebab dah try another way pun tak boleh. Dia dah tukar password, dia dah tukar maklumat-maklumat kita, dia dah masukkan USB key security, hacker tu dah bubur. Korang kena tengok video ni sampai habis. Langkah yang pertama, korang kena buat account Twitter ataupun aplikasi yang sekarang ni nama dia Ads. Jadi kau download account Ads tu and then create satu account yang baru. Selepas itu kau pergi cari team YouTube. Cari team YouTube and then follow team YouTube. Kalau dah follow team YouTube tu, korang mention team YouTube dekat Twitter macam yang aku buat ni. Korang copy and paste je ayat yang aku tweet ni. Lepas tu korang tweet kepada team YouTube. Pastikan follow dia, jangan tak follow sebab nanti dia akan DM kita menggunakan account Twitter kita. Pada tweet kepada team YouTube, korang kena tunggu dalam masa 1 hari ataupun 2 hari untuk team YouTube tu direct DM kita dekat kita punya account Twitter. Step yang kedua, apabila team YouTube ni DM kita dekat Twitter, dia akan bagi kita satu link untuk recovery form. Korang tekan recovery form tu dan isikan maklumat-maklumat yang dia minta sebanyak yang mungkin yang korang ingat, yang korang tahu tentang maklumat Gmail korang. Dan masukkan sekali akaun Gmail korang yang boleh akses. Bukan akaun Gmail yang kena hack Akaun Gmail yang korang boleh akses, yang korang boleh login. Buatlah akaun baru ke apa ke. Janji ada satu akaun Gmail yang dia boleh PM, yang dia boleh email, yang korang pun boleh respon menggunakan Gmail account tu. Untuk soalan-soalan dia, korang tengoklah nanti. Jawab soalan apa yang dia tanya. Kalau tak tahu nak jawab soalan tu, tak faham ke apa ke, korang boleh rujuk dengan ChatGPT. Screenshot, hantar gambar pada ChatGPT, tanya ChatGPT. ChatGPT ni kadang boleh bantu, kadang tak boleh bantu. So korang tengok betul-betul, baca betul-betul. Step yang ketiga adalah korang akan dapat satu email yang pertama daripada team YouTube. Dalam email tu dia ada bagi dua pilihan untuk korang login. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Korang pilih yang pilihan kedua. Apabila korang dah pilih pilihan yang kedua, dia ada sediakan dengan link tau. Korang klik link tu and then korang jawab soalan-soalan yang diberikan oleh Google. Jawab soalan yang sebanyak yang mungkin. Soalan dia agak banyak. Korang jawab je soalan-soalan tu dan nyatakan sekali sebab korang kena hack ataupun ringkasan kejadian macam mana terjadinya akaun korang boleh hilang. Pastikan dalam English. Kalau korang tak tahu macam mana nak buat ayat, korang pergi ke ChatGPT, korang tulis dalam bahasa Melayu, ceritakan kepada ChatGPT apa yang terjadi dan minta dia translate kepada English. So korang copy je ayat dia tu nanti, masukkan ke dalam Google Form yang dalam email tu. Dan dalam borang tu juga dia ada minta dua email, satu email yang kena hack dan satu email yang korang boleh akses. So jangan keliru dua benda ni, baca betul-betul soalan dia dan jawab betul-betul jawapan yang patut dijawab. Macam aku hari tu dia minta aku untuk login dan tekan try another way tu sampai dia lock aku punya Gmail account, dia tulis kat situ minta masa untuk dia orang semak. Dan selepas pada tu dia akan minta aku punya satu email yang aku boleh akses. Macam tadi aku cakap lah, email yang aku boleh link dengan dia orang kan. So aku bagi lagi email tu dan tunggu macam biasa. And then dia orang akan email aku satu kod. Kalau dah dapat email tu, 99% Gmail account korang akan dapat balik. Sebab kod yang dia bagi tu adalah kod untuk reset password Gmail account yang kena hack tu. So korang dah dapat reset kod apa semua untuk reset password. Macam biasalah korang login reset password, ikut follow step dia tu. Yang tu aku tak boleh terang lah, itu semua orang tahu dah kot. Cuma aku nak ingatkan kepada korang lah, dalam email-email yang korang terima tu, pastikan baca betul-betul, faham betul-betul apa yang dia minta, apa yang dia nak. Jawab soalan tu bagi betul. Sebab kalau korang salah jawab, silap jawab dalam soalan-soalan yang dia bagi tu, dia akan suspect yang kita ni adalah hacker. Okay, so korang kena jawab sebagaimana pemilik akaun tersebut. Dan satu lagi, pastikan email yang korang terima ni betul-betul email daripada YouTube support. Okay, macam mana kita nak tahu daripada YouTube support? Korang buka email, lepas tu dia akan ada nombor dekat atas tu. Nombor tu bermaksud nombor case kita yang telah dibuka untuk rujukan diorang dan kita. So dah selesai dah step-step yang aku beritahu tadi.
tadi, bila korang dah berjaya masuk ke dalam Gmail account korang, maka keselamatan Gmail account korang ni akan diperketatkan lagi. Google dia akan minta you buat macam-macam. Dia akan buat two step verification, guna muka, guna mata, guna tangan. Lepas tu dia akan nombor telefon backup. Lepas tu dia akan buat access code 8 digit. Memang aku pun tak tahu ada security sampai tahap macam tu sekali. Memang banyak gila. Memang hang rasa macam rumitnya aku nak login pun. Sebab dia nak perketatkan lagi keselamatan Google account kita. Dia tak mau lepasnya kena hack. Untuk proses dapatkan Gmail account tak lama. Dalam 3-4 hari dah akan dapat balik Gmail account. So bila korang dah dapat Gmail account, bermakna YouTube korang pun akan dapat. Tapi dalam situasi yang macam aku ni, walaupun Gmail account dapat, YouTube aku masih lagi tak boleh masuk tau. Sebab YouTube aku dah kena community guideline dan remove daripada YouTube. So bila YouTube korang pun sama macam aku, apa yang korang kena buat sekarang ni, korang kena pergi dekat Google, login macam biasa kepada YouTube, login account, and then dia akan tulis appeal. Korang appeal je korang punya account tu. Selepas korang tekan appeal dekat YouTube tu, pastikan isi borang dan masukkan alasan terjadinya YouTube korang community guideline ni. So korang kena terang betul-betul apa yang terjadi dalam YouTube korang tu. Dia promote apa benda yang langgar community guideline tu, pastikan korang bagi tahu itu bukan korang yang buat. Korang kena defend yourself. Macam dekat mahkamah lah kan. Kau kena defend diri kau, menunjukkan yang kau ni tidak bersalah kepada YouTube, supaya dia dah unlock balik kita punya channel tu. Dan YouTube ni dia akan tanya kau banyak gila soalan. Aku tak silap aku dalam 4-5 keping borang juga aku waktu aku jawab soalan tu. Jadi korang jawablah betul-betul supaya dapat balik channel YouTube korang. Part yang paling terakhir sekali, Gmail account dah dapat, YouTube belum dapat lagi. Dan part yang paling terakhir sekali adalah korang relax saja, tunggu sampai keputusan diberikan oleh YouTube. Sebab apa? Proses dia lama. Sebab YouTube dia akan review kita punya permohonan tu secara manual. Kau bayangkan berapa ramai orang YouTube yang kena hack Jadi kalau dia nak review secara manual, dia nak buka skeping sampai turn kita ni, barulah dia tengok lulus, baru dia accept, dia buka balik kita punya account, send kita punya email. Kalau macam aku hari tu, belum dia sempat email, aku dah tengok account aku dah berjaya login dah. Sebab aku hari-hari aku buka aku punya YouTube channel, tengok berjaya ke tak berjaya, sebab kita menunggu-nunggu tak sabar kan. So korang pun kena sabar banyak-banyak. Kalau dah buat semua proses tu, korang tunggu je, insya-Allah akan ada sinar untuk korang. Macam aku hari tu, proses dia mengambil masa 10 hari untuk proses semua benda ni. Jadi aku harap apa yang aku ceritakan pada hari ni semoga bermanfaat. Siapa-siapa saja yang account dia kena hack, YouTube channel dia kena hack, gunalah cara ni insya-Allah. Dan satu lagi peringatan untuk korang, kalau ada link yang bukan-bukan tu janganlah tekan. Walaupun kawan sendiri yang hantar link dekat korang pun, tanya dulu kawan tu link apa, betul ke hang hantar ke orang hacker yang hantar. Macam aku kena hari tu, situasi dia, aku kena dekat email, orang hantar email dekat aku, dia offer aku untuk review barang dia, and then aku terima, aku jawab, aku pun tak tahu macam mana aku boleh jawab benda tu, dan aku kena hack. So hati-hati semua, tekan link, jawab soalan, isi borang, itu semua dia boleh curi kita punya account. Jadi semoga Gmail korang dan juga YouTube channel korang dapat kembali. Thank you for watching. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.